Walaupun orang cakap ala artis senang nak jual barang, tapi kalau barang tu tak popular di kalangan pembeli pun susah juga nak jual kan. Saya Kuna Muzani. Saya adalah seorang pelakon. Part time saya suka berniaga. Berniaga ni memang orang cakap banyak risiko kan, tapi untuk permulaan ni saya tak nak ambil banyak risiko. Saya buat affiliate je kat TikTok. Tapi kelemahan saya mengaku kelemahan saya ni bukannya orang IT. We are old school tau. Saya banyak beli buku. Saya cakap bila kita belajar banyak beli buku ni buat kita mengantuk tau. Tapi kalau kita ada face to face, kita lagi banyak idea yang kita nak tanya cikgu kita tu. Walaupun orang cakap ala artis senang nak jual barang, tapi kalau barang tu tak popular di kalangan pembeli pun susah juga nak jual kan. Tapi kalau you boleh jual barang yang kurang popular dengan laris, itu something istimewa lah. Kalau you nak belajar bisnes, you kena cari orang yang tahu pasal business management ni. Macam mana you nak manage your company, macam mana you nak handle your staff, macam mana you nak buat marketing untuk produk you. You kena ada cikgu, sebab marketing ni dari semasa ke masa dia berubah tau. Dia tak sama marketing. Dia ada trend dia. Sekarang kan trend sosmed, trend AI. Macam itulah Kak Kuna, walaupun I dah lama dalam bidang lakonan, I pun minat berniaga. I cari guru lah. Kalau you tak ada guru, you setakat boleh jual lah barang. Tapi untuk you pergi lebih jauh, untuk you nak jadi usahawan yang berjaya, tak boleh capai lah. Kalau you capai pun, you akan start kat satu level di mana you dah tak ada ilmu. You dah tak tahu macam mana aku nak naikkan lagi sales. Masa tu you baru tahu ilmu ni penting. Patut pergilah, sebab dia punya tenaga pengajar dia tu memang bagus. Dia share, dia bagi tahu benda-benda yang betul-betul. Lepas kita kelas ni pun kita boleh lagi jadikan dia orang kita punya cikgu untuk kita bertanya benda-benda yang kita tak faham. Datanglah ke Funding Evo untuk dapatkan ilmu. Tak rugi pun kalau kita ada ilmu. Ilmu yang kita ada ni kita boleh share dengan anak-anak, dengan kawan-kawan, walaupun kita berniaga di belakang dapur je. Jangan terkejut, berniaga di belakang dapur pun boleh buat duit